Ada. Kali kedua masuk. Ketam nipah lagi. Anak ketam nipah. Sini memang banyak ketam Saiz anak lagi. Saiz mak, dapat saiz mak, memang sedap. Okey guys. Strike kedua. Ketam nipah anak ketam nipah baby crab ni. Oh, tangan sebelah dah tak ada lah. Putus ke? Kita lepaskan belah kiri kanan dulu lah. Tangan dia tak ada. Jap. Ketam nipah, kon ada di mana? Kena ketip siap. Tangan pun bahaya dalam kat ketip berdarah jari kena kepit ketam kecil macam ni. Tangan ada sebelah pun boleh kepit je. Oi, tak expect siap. Ni aku tak suka ketam kecil-kecil ni. Dia punya tangan panjang. Jom. Macam ni dia boleh kepit aku, shoot. Tangan sebelah macam ni pun boleh kepit aku lagi Siup je ketam. Nak kepit tu. Duduk dengan kawan kau. Macam berat. Ada guys. Apa tu? Oh, ketam nipah juga. Anak ketam nipah. Mantap. Setiap kali angkat memang dapat ketam mantap lah ketam nipah. Sini memang lubuk ketam nipah lah Kalau luka kena kepit ketam. Wish, tangan ni besar siap. Tangan kecil, tangan besar. Sikit lagi nak kena. Sikit lagi nak kena ketip. Tangan ni boleh pusing macam tu Jap. Bahaya betul lah ketam nipah kecil macam ni. Ketam nipah kalau besar tak ada aku takut macam ni Ketam nipah kecil macam ni lagi bahaya. Okey. Berkumpul.